9 tahun dengan dapur putih, akhirnya I decide nak makeover dapur ni. Nak tukar warna, layout, design, total makeover lah. Sebelum kita mulakan proses demolition, I nak pergi ke kedai alat dapur sebab dia buat year-end warehouse sale from now until 4th January 2026. Katanya ada diskaun up to 80%. Kipas ceiling serendah RM89, kipas KDK 60 inch RM159, surface downlight serendah RM4.50. If you suka stainless steel waterfall sink, RM289 je. Ada black, ada gold. Nano millet stainless steel sink RM145. Nak yang basic ni semurah RM88 je. Bathroom cabinet set pun ada yang 99, 179 dan 239. Complete semua ada. Jamban pun murah di sini. Yang 2 piece ni RM165, 1 piece RM209. Nak water heater ada serendah RM179 je. Nak AC pump, DC pump and sekali rain shower set pun ada. Nak cooker hood slanted yang ni RM519 je. Alat dapur ada lebih 200 jenis produk untuk bilik air, dapur, semua up to 80% off. Nak beli downlight, wall switch, power tracks, chandelier and wall lamps pun ada. Other than sale items, jenama premium pun banyak pilihan. DeLonghi, Leban Steel, Smack and many more. Sink dapur pun ada more than 50 types, ceramic, farmhouse, workstation, semua adalah. Alat dapur ada 5 cawangan, so run guys, run. Sementara stok masih ada.